MyKasih adalah bantuan kerajaan yang bukan tunai untuk bantu rakyat Malaysia beli barang keperluan asas. Tapi berapa banyak barang kita boleh beli dengan RM50? Kalau tahun 2005 dulu, RM50 boleh penuh satu troli. Tapi sekarang 2025, RM50 satu bakul penuh pun dah cukup bagus. Jom kita cuba shopping dengan bantuan MyKasih. Apa kita boleh beli? Kita pergi Speedmart, ambil barang keperluan seperti tepung, roti, telur, bahan perasa, sabun, shampoo dan juga produk kebersihan. Alang-alang tu kita cari lah yang ada brand sikit macam Breeze, Sunlight, Chief, Sunset, Lifebuoy, Lux. Tapi cukup ke RM50 untuk semua benda ni? Inilah hasil belian kita dengan RM50. Berapa income yang selesa? Okey, tak. RM50 bantuan ni kita boleh redeem je dengan bantuan MyKasih. Untuk bantu golongan B40 beli barang gunakan MyCard. Barang berkualiti macam Breeze, Dove, Sunlight, Holic, semua ada. Tapi ramai yang tak tahu bantuan ni wujud. Sayang kalau tak guna, rugi betul. Macam mana nak tebus MyKasih? Ambil phone, buka App Store, Play Store, cari apps MyKasih. Lepas tu boleh semak kedai yang terima MyKasih dekat apps ni. Bila dah sampai kedai, ambil barang-barang asas yang layak ditebus. Bukan jajan Dah dapat barang-barang, terus ke kaunter. Cakap nak tebus guna MyKasih. Tunjukkan MyCard, masukkan PIN 6 digit. MyKasih ni adalah bantuan daripada kerajaan untuk pastikan barangan keperluan cukup dengan jenama yang berkualiti dan juga selamat. Kalau korang layak, jangan biarkan RM50 tu expired macam tu je. Download apps, redeem sampai habis. Pilih barang-barang yang berkualiti. Tag mak ayah, jiran-jiran yang korang kenal untuk download MyKasih. Macam-macam produk keperluan asas korang boleh tebus gunakan MyCard. Untuk korang yang dah tebus tu, cuba komen korang beli apa. Nak tahu lebih lanjut, korang tengok dekat link ni.